Di sebuah sekolah yang aman, tinggal seorang murid yang baik hati dan rajin belajar bernama Alia. Alia sentiasa menghormati guru dan suka membantu orang lain. Terima kasih Alia. Sama-sama cikgu, membantu orang lain adalah amalan yang baik. Alia gemar membaca dan sentiasa menambah ilmu pengetahuan. Ilmu membantu kita menghadapi pelbagai cabaran. Tiba-tiba muncul Blesking yang ingin memusnahkan keamanan sekolah. Aku Blesking. Tidak lama lagi sekolah ini akan menjadi huru-hara. Aduh, siapa dia? Tolong, pokok-pokok di sekolah rosak. Macam mana kita hendak selamatkan sekolah? Dengan kuasa daripada buku ajaib, Alia berubah menjadi Adiwira RPM. Saya mesti membantu semua orang. Adiwira RPM menggunakan pengetahuan yang dipelajarinya untuk mengatasi ancaman Blesking. Kamu tidak akan dapat menghalangku. Saya tidak akan berputus asa. Walaupun menghadapi kesukaran, Adiwira RPM tetap tabah dan berani. Selagi ada harapan, saya akan terus melindungi sekolah ini. Dengan ilmu dan kebijaksanaan, kita boleh mencari jalan penyelesaian. Hore, kita selamat! Maafkan saya sedar perbuatan saya adalah salah. Tidak mengapa, kita semua boleh berubah menjadi lebih baik. Adiwira RPM beradab, Berilmu, Berdaya tahan.